hari ni saya nak kongsikan saja pengalaman saya buat sale. Saya pernah jual produk water filter. Saya pernah jadi manager untuk Kuku. Manager maknanya pengurus jualan lah. Okey. Menjual produk-produk penapis air, pelapis udara kan. Okey. Saya nak kongsikan pengalaman tu. Jadi kalau nanti tuan-tuan nampak apakah dia punya intipati dia, macam mana untuk dapatkan jualan, dapatkan downline, dapatkan agent kan, saya kongsikan. Semasa di Kuku jual penapis air, penapis udara ni, saya menguruskan lebih kurang lebih 200 orang lah, agent. Kita buat bisnes tu sebenarnya kita nak duit je kan? Kita tak ada intention untuk kembangkan network. Kemudian tapi bila kita buat kerja tu, kita dapat income yang banyak. Kita dapat income tu, orang tengok macam mana you buat lah, saya pun nak buat. Jadi orang tanya kita kan, jadi kita pun ajarlah dia, macam ni cara aku buat, macam ni step dia, blueprint adalah macam ni. So bila orang tu pun buat, dia pun dapat. Maknanya daripada situ kita punya network tu akan berkembang. Okey. Pelajaran yang pertama adalah untuk you buat satu-satu bisnes tu, untuk you dapatkan ini maknanya perjalanan untuk you dapatkan you punya downline, you punya agent ke, you punya apa-apalah kan. Perjalanan dia adalah pertama, you sendiri mestilah join dengan bisnes tu atau program tu, dan you sendiri dah tahu selok-belok dia. You sendiri dah ada dapatkan info semua, macam mana nak sign up, macam mana nak daftar, macam mana produk dia apakah pengiraan komisen dia macam mana, kalau jual banyak ni dapat berapa. Semua tu you kena tahu dulu sebelum you ajak orang. Okay, ini pertama yang kita kongsi. Maknanya kalau you nak jadi jurujual ataupun you nak mempromosi suatu program, you sendiri dah join dah program tu. Janganlah you macam gebang kan, cerita you pun belum join program tu. Jangan macam tu kan. So pertama kena join program. Kedua, saya melatih ejen menjual barang atau produk dekat kios. Maknanya saya ajar orang macam mana buat Rambo ni, maksudnya pergi berniaga dekat pasar-pasar, kat tepi jalan, dekat tu. Itu semua saya train. Saya ajar orang buat macam mana kan. Dan kemudian saya juga ajar diorang macam mana untuk dapatkan sale dekat kios. Dekat kita punya kios lah, ada dalam pasar raya, dalam mall ke, kita ada buka kita punya kios. Dan saya akan train macam mana untuk ejen-ejen ni dapat jualan. Okey. Ada satu benda sebenarnya yang saya suka sangat nak kongsikan. Kalau hari ni you dah join satu program, apa yang you nak kongsikan tu sebenarnya, macam mana you nak dapatkan customer ataupun you nak dapatkan downline. Sebenarnya jangan, you kena ubah dalam mindset. Dalam mindset tu you kena fikirkan, aku bukan nak buat duit, aku bukan matlamat aku untuk dapat duit untuk aku. Tu kena tukar mindset yang itu kan. Dia apabila kita tukar mindset tu, kita akan mudah untuk buat kerja tu. Okey. Contoh mindset yang saya ajarkan kepada kebanyakan ejen kat sana adalah menyampaikan info, menyampaikan maklumat. Maknanya asalkan ada orang lalu je, melintas je dekat kita punya kedai ataupun kita punya kios tu, panggil dia, bang, abang dah ada tak water filter kan. Kita tanya dia, dah ada ke tak? Ada orang kata dah ada, dan kita tak boleh nak buat apalah, sebab kita punya misi, kita tukar kita punya mindset. Kita punya misi pada hari itu adalah untuk tolong siapa-siapa yang belum ada lagi water filter, penapis air ataupun penapis udara. Kita nak bagi tahu, nak kongsikan dengan dia apakah benefit, apakah sebenarnya kenapa orang nak kena pakai water filter, kenapa nak pakai penapis air. Macam tu. Tugas kita, mindset kita duduk dekat kedai tu, panggil orang bukan untuk jual barang. Kita kena set. Sebab bila you set dalam minda you nak cari sale, nak jual barang hari ni you buat, you panggil orang, jumpa orang, nak jual, tak ada orang pun nak. Katalah tak ada orang nak, dia akan membunuh, dia akan demotivate. You akan rasa hilang semangat untuk jual lagi esok. Okay, untuk buat benda tu tadi, you akan fail. Dan ejen-ejen ni akan berhenti, tak nak, esok tak muncul lah. Tapi kalau you setkan mindset, nak tolong seramai boleh orang, nak sampaikan info seramai boleh, sebanyak boleh kepada seramai orang. Dalam ramai tu nanti akan ada orang yang disebabkan you tegur dia, panggil dia untuk sampaikan info tu,
dia sebenarnya nak beli, dan dia sebenarnya memang bercadang untuk beli barang tu. So bila you panggil dia, you sampaikan info semua dan apa, you layan dia baik, bagus, akhirnya you dapat satu jualan. Dia sebenarnya bukan intention kita nak buat jualan, kita nak tolong orang, kita nak sampaikan info, kita nak bagi tahu info, kita nak bagi tahu peluang. Sama juga macam program-program yang recruitment atau MLM kan, kita bagi tahu tu, kita sampaikan info, kita sampaikan peluang. Dia nak join ataupun tidak join, itu terpulang dekat dia, kita tak ada paksa-paksa. Maknanya untuk dapatkan downline, contoh yang macam mana nak dapatkan downline dalam masa 7 hari, kita contoh dalam seminggu, macam mana nak dapatkan downline kan? You ada mission you adalah untuk dapatkan 10 downline dalam masa 7 hari, contoh 7 orang 10 orang dalam 7 hari, macam mana nak dapat? Cerita dia adalah dalam masa 7 hari itu you sampaikan info. Jangan you punya mindset tu, jangan aku nak dapatkan downline ni sebenarnya kan. Tukar tu sebenarnya, you dah join program tu, you dah tahu dah apa bagusnya program ni. Program ni memang potensial, dan program ni memang kena bagi tahu seramai orang. Bagi tahu orang tak ada masalah. Ini bukan program scam, tak ada tipu orang, tak ada apa. Memang inilah program yang nak tolong orang. Suka tak kita tolong orang? Kita tolong orang dapatkan duit sebelum hari raya, kita tolong orang dapatkan ubah status keuangan dia daripada hidup susah jadi hidup yang lebih baik. Kita suka tak tolong orang itu? Suka lah kan. So dalam masa 7 hari, share kan you punya link, share kan you punya poster, copywriting kepada seramai mungkin orang. Biar ada orang ni daftar. Jangan cakap kat orang, jangan bagi tahu dalam video konten tu bayar berapa ringgit, tak payah. Maknanya the method is daftar dulu, dapatkan info lebih. Kalau you rasa okay, join. Tak suka, tak payahlah buat. Maknanya kita nak dapatkan seramai mungkin orang daftar percuma. Itu method dia, itu kaedah dia macam mana untuk you dapatkan you punya target sale dalam certain masa. Contohnya nak dapatkan 10 downline dalam masa 7 hari. Dalam masa 7 hari tu you ajak orang daftar percuma seramai mungkin, 50 orang, 100 orang daftar percuma, bukan suruh bayar. Daftar percuma. Maknanya pancing orang ni supaya dapatkan info. Macam mana nak info tu, nak tahu tak macam mana? Ada dalam rangan free member, ada video, ada semua detail ada. You boleh tengok dalam tu. Nanti ada FAQ, semua adalah. Kalau nanti dah tengok video semua dalam rangan free member, ada soalan lanjut boleh tanya saya. Tapi daftar dulu percuma sekarang, tengok dalam website. Seramai mungkin orang daftar percuma. Sebab daftar percuma ni mudah. Daftar percuma ni orang tak perlu bayar, tak perlu keluarkan duit kan. Daftar percuma untuk dapatkan info macam mana nak dapat jadi jutawan tahun ni. Nak dapatkan info macam mana nak dapat nak buat income 5-6 angka dalam masa 2 bulan. Nak dapatkan info, nak tak tahu, itu je. Rahsia, kaedah dia macam mana, blueprint dia macam mana, nak tahu, daftar percuma. Jadi maknanya teknik dia tuan-tuan adalah sampaikan info percuma. Sebanyak mungkin, seramai mungkin. Itu cerita dia. Jangan kita terus terjun untuk kita nak, dalam kepala aku nak dapatkan downline ataupun aku nak jual barang. Tak. Bukan tu cara dia. Cara dia adalah dapatkan orang daftar percuma, orang nak info percuma, orang nak tahu benda percuma. Benda percuma ni yang sangat penting. Dapatkan benda percuma. Lepas tu lah baru kita cerita panjang, baru kita letak kita punya pitch, baru kita hantar kita punya pitching. Macam mana kita nak convert diorang ni semua tadi jadi sales kan. Dan insyaAllah kalau you punya program atau produk tu bagus, tak ada masalah nak convertkan percentage untuk bertukar jadi customer tu ataupun jadi downline tu sangat tinggi. Okay.